Ini bukan mitos. Saya ada berita yang mungkin buat ramai terkejut. Gula ini disahkan sebenarnya, gula pasir yang berlebihan disahkan lebih berbahaya beranda pengambilan makanan lemak dan kolesterol. Ini bukan saya yang cakap sebenarnya. Ini adalah laporan daripada banyak kajian antarabangsa. Ramai fikir minyak punca utama kolesterol naik. Ramai fikir sebab makan santan kan, sebab makan minyak goreng. Tapi kajian atau research yang terbaru melakukan bahawa diet yang tinggi dengan gula, pemakanan yang tinggi dengan gula boleh menaikkan triglyceride walaupun seseorang itu makan minyak yang sangat sedikit. Musuh sebenar ialah minuman manis, dessert, kuih-kuih manis, bubble tea, kan, even teh tarik, teh ais tinggi layer lah, apa semua, semua yang kita minum macam air kosong punyalah banyak minuman bergula tinggi. Ini bukan mitos. Dan berita yang ramai masih tak faham dan tak yakin, kan? Kalau anda nak saya sambung cerita pelik tentang kolesterol yang mati, dah komen 1 kat bawah, insyaAllah saya sambung lagi video ni, ajar tentang isu kolesterol.